Kepada Ustaz Muhammad Farhan dan rakan-rakan sekalian, kami daripada kumpulan J4 EE 112B akan membentangkan tugasan kod subjek CTU 152 iaitu penglihatan etika dan peradaban yang bertajuk kahwin tanpa nikah. Daripada dahulu, mari kita melihat kepada pengenalan. Fenomena kahwin tanpa nikah atau tinggal serumah tanpa ikatan yang sah kini menjadi salah satu amat membimbangkan dalam masyarakat Malaysia, terutamanya dalam kalangan belia. Faktor ekonomi seperti kos perkahwinan yang tinggi, kesukaran mendapat pekerjaan tetap serta bebanan sehari hidup di kawasan bandar dijadikan alasan utama pasangan muda untuk menjustifikasikan tindakan ini. Namun jika dilihat dengan lebih mendalam, isu ini sebenarnya mencerminkan masalah yang lebih besar iaitu pengisiran nilai, akhlak, kerutuhan moral serta pengaruh budaya barat dan media sosial yang menormalisasikan gaya hidup bebas. Kalau kita lihat pada laporan artikel ini, ia membuktikan bahawa kos penyewaan premis yang tinggi di bandar metropolitan seperti Kuala Lumpur telah memaksa sebahagian belia mengorbankan batas agama demi kelangsungan hidup. Normalisasikan budaya menyewa bilik secara bercampur jantina atau mixed gender atas alasan penyematan kos ini merupakan satu titik tolak yang sangat berbahaya. Hal ini kerana ia membuka ruang yang luas kepada keruntuhan moral dan isu tinggal serumah tanpa nikah yang lebih serius. Seterusnya, objektif kajian kami dijalankan berasaskan 3 tujuan utama, iaitu mengenal pasti faktor utama yang mendorong fenomena ini, khususnya kekangan ekonomi dalam kalangan belia. Yang kedua, menganalisis kesan dan implikasi buruk isu ini terhadap kekeluargaan, masyarakat dan juga negara. Dan yang ketiga, menghuraikan perspektif agama Islam dan nilai budaya tempatan yang jelas melarang sebarang bentuk perbuatan yang menghampiri zina ini. Menurut artikel yang ditunjukkan, kenyataan rasmi ini mengukuhkan hujah bahawa impak langsung ketidakstabilan ekonomi dan lonjakan kos sara hidup telah meletakkan tekanan kewangan yang amat berat ke atas bahu golongan belia. Apabila institusi perkahwinan yang sah mula dilihat sebagai satu bebanan kos yang tidak termampu oleh pasak ekonomi mereka, risiko untuk belia memilih alternatif jalan pintas yang salah seperti bersekedudukan tanpa ikatan rasmi menjadi semakin tinggi akibat desakan keperluan semula jadi manusia. Terima kasih kepada sahabat saya sebentar tadi, Lokman. Seterusnya saya akan sambung kepada bahagian kajian literatur. Kajian ini terdapat kepada dua, kajian pertama dan kajian kedua. Kajian pertama dan kedua. Okey, seterusnya kita akan bergerak ke subtopik 3.1, iaitu kajian pertama, sikap remaja hamil tanpa nikah di dua buah rumah perlindungan wanita awam di Malaysia. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, terdapat peningkatan kes dalam kehamilan luar nikah yang membimbangkan. Remaja terjebak dalam masalah ini sering berhadapan dengan tekanan emosi, trauma, stigma sosial sehingga kan ada yang membuat tindakan drastik seperti pembuangan bayi. Okey. Di sinilah peranan rumah tersebut, rumah perlindungan, untuk memberikan pembimbingan dan pemulihan moral kepada mereka. Beralih kepada subtopik seterusnya 3.2, iaitu persepsi masyarakat terhadap perilaku kahwin tanpa nikah. Okey, subtopik ini membicarakan bagaimana masyarakat setempat memandang isu ini. Secara umumnya, amalan hidup bersama ni dia sangat menerima reaksi yang sangat negatif kerana ia merosakkan tatanan sosial, adat resam tempatan dan mencemarkan nama baik keluarga serta komuniti, tidak kira di Malaysia maupun di negara jiran. Paparan artikel berikut menunjukkan kes tangkapan jenayah di dalam Malaysia yang sering berlaku, iaitu kes tangkapan pasangan yang berjaya hidup bersama selama 5 tahun tanpa ikatan perkahwinan sah. Ini membuktikan bahawa isu kahwin tanpa nikah bukan lagi sekadar andaian, malahan merupakan realiti sosial yang serius di Malaysia. Kegagalan membendung budaya bersekedudukan ini dalam tempoh jangka panjang akhirnya menatijakan kelahiran anak-anak luar nikah yang kelak akan berhadapan dengan konflik status undang-undang serta stigma sosial yang berpanjangan. Terima kasih kepada sahabat saya Muzaffar. Seterusnya saya akan menyambung kajian literatur bagi 3 subtopik yang seterusnya.
Bagi Subtopik 3.3, tinjauan Islam terhadap larangan tinggal bersama tanpa ikatan perkahwinan. Dari sudut hukum syarak, Islam melarang keras budaya living together atau bersekedudukan. Perbuatan ini dikategorikan sebagai perkara yang menghampiri zina. Islam sangat menitik beratkan penjagaan maruah, kesucian keturunan dan kehormatan diri melalui institusi perkahwinan yang sah. Seterusnya, Subtopik 3.4, kehamilan luar nikah dan reaksi keluarga. Pengalaman ibu tanpa nikah yang tinggal di rumah perlindungan. Bahagian ini meneliti impak psikologi yang mendalam terhadap si ibu. Apabila perkara ini berlaku, reaksi awal keluarga kebanyakannya melibatkan rasa kecewa, marah dan ada yang bertindak memisahkan atau membuang remaja tersebut demi menutup malu, yang akhirnya memberi tekanan emosi yang sangat berat kepada ibu tanpa nikah ini. Akhir sekali, dalam kajian literatur Subtopik 3.5, impak perkahwinan tanpa kebenaran terhadap pasangan dan institusi kekeluargaan. Kajian kes ini membuktikan bahawa hubungan yang dibina tanpa kebenaran atau tidak mengikut saluran undang-undang syariah yang betul akan membawa implikasi jangka panjang seperti masalah pendaftaran anak, isu tuntutan hak dan melemahkan kestabilan institusi kekeluargaan itu sendiri. Sebagai contoh yang kita dapat lihat dari artikel di atas, Sekatan Undang-Undang dan Ketetapan Pendaftaran Nama Sijil Kelahiran bagi anak tidak sah taraf memperlihatkan impak paling tragis akibat perbuatan kahwin tanpa nikah, di mana mangsa utamanya ialah anak yang tidak berdosa. Isu nasab dan ketiadaan hak penamaan yang sempurna ini bukan sahaja memberi kesan psikologi yang mendalam terhadap masa depan anak tersebut, malah meruntuhkan sistem struktur institusi kekeluargaan Islam yang sepatutnya memelihara maruah keturunannya. Terima kasih Dani. Sekarang kita beralih kepada bahagian analisa kritis dan perbincangan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, kita dapat melihat beberapa perkara seperti punca berlakunya isu. Antara faktornya adalah faktor ekonomi seperti bebanan kos sara hidup di bandar dan ketidakstabilan pekerjaan. Namun, ia bukan punca mutlak. Pengaruh media sosial dan budaya barat yang menormalisasikan hubungan bebas adalah pemangkin utama. Antara kesannya, gejala ini dapat meruntuhkan nilai moral belia, meningkatkan kes anak tidak sah taraf dan merosakkan modal insan negara. Cadangan saya adalah bagi membendung perkara ini adalah kita memerlukan pendidikan moral dan agama yang lebih mantap di peringkat IPT. Selain itu, sokongan komuniti melalui kaunseling dan seterusnya, serta dasar kerajaan yang membantu belia berkahwin dengan kos yang lebih rendah. Keluhan pengusaha bilik sewa ini mencerminkan berlakunya ajakan paradigma atau pengesaran nilai moral yang membimbangkan dalam fikiran sesetengah individu generasi muda hari ini. Tindakan mendesak untuk tinggal dalam persekitaran bercampur jantina tanpa rasa takut akan implikasi dosa menunjukkan bahawa benteng batas pergaulan dalam masyarakat semakin rapuh. Sekaligus, kita haruslah menuntut penguatkuasaan moral yang lebih ketat daripada komuniti dan pemilik premis, serta pihak kerajaan haruslah berkuat kuasa dan saling berganding bahu dalam mengatasi masalah ini. Kesimpulannya, fenomena kahwin tanpa nikah atau berkesedudukan ini merupakan ancaman serius kepada keharmonian sosial dan kesucian agama Islam. Alasan kekangan kewangan tidak sepatutnya dijadikan justifikasi untuk menghalalkan gaya hidup bebas. Semua pihak, iaitu individu, keluarga, institusi pendidikan dan pihak berkuasa agama perlu berganding bahu untuk memperkukuhkan semula nilai akhlak dan memelihara institusi kekeluargaan demi masa depan generasi muda kita. Sekian dari kami. Tamat.